Salam sejahtera. Saya Nur Hasha Arisa melaporkan TV PSS SK Dr. Sulaiman. Kini saya berada di Karnival Pendidikan Madani sehari bersama rakyat di Maidin Pulau Sebang. Sepanjang program berlangsung, para pengunjung berpeluang menyertai pelbagai aktiviti seperti pameran pendidikan, pertandingan, persembahan kebudayaan, pameran agensi kerajaan, pemesanan kesihatan serta jualan usahawan tempatan. Terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani sepenuh hati. Apakah objektif utama aktiviti yang dijalankan di zon ini? Baik, untuk pengetahuan adik Asya dan semua rakan-rakan, pada tahun ini Kementerian Pendidikan akan melaksanakan 4 program pembentukan karakter generasi madani. Yang pertama ialah kita laksanakan program Makmal Aktif Lestari. Makmal Aktif Lestari ini sama seperti sudut generasi madani. Kementerian Pendidikan memperuntukkan RM400 untuk kita membuat sudut generasi madani ini ataupun Makmal Aktif Lestari tadi. Kat Makmal tu nanti akan diletakkan 5 ciri insan sejahtera, generasi madani. Kita boleh letakkan ikon-ikon murid-murid cemerlang kat sekolah tu, gambar dia untuk menjadi aspirasi kepada adik-adik yang lain. Program ini berlangsung dengan meriah dan menghimpunkan warga pendidik, murid, ibu bapa serta masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk memperkukuh hubungan antara sekolah dan komuniti. Di samping itu, menyemarakkan semangat pendidikan madani melalui pelbagai aktiviti yang menarik dan bermanfaat. Lepas korang dah habis sekolah nanti, korang dah tahu ke nak sambung mana? Jangan pening-pening. Jom ikut saya masuk ke booth kerjaya MSU. Akak, apakah kelebihan yang boleh dimanfaatkan selepas pelajar tamat sekolah? Okey, untuk pelajar yang baru habis tamat sekolah ni, bantuan ataupun kelebihannya adalah kita ada yayasan MSU. Juga kita ada fasiliti yang sangat banyak. Okey, kita ada hospital kita pun sendiri di Shah Alam. Suasana sepanjang program amat meriah dengan kehadiran warga sekolah, ibu bapa dan masyarakat yang memberikan sokongan padu terhadap usaha memperkasakan pendidikan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Secara keseluruhannya, program Karnival Pendidikan Madani sehari bersama rakyat peringkat PPD Tampin telah berjaya mencapai objektifnya. Semoga program seperti ini dapat dilaksanakan pada masa hadapan bagi generasi berilmu dan berakhlak. Saya Hasha, Saya Zakira, juru kamera Ifat melaporkan TV PSS SK Dr. Sulaiman. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.